Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ngah dalam channel Kebun Didik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, lama Pak Ngah tak kembali dengan video di channel Kebun Didik. Hari ini Pak Ngah kembali dengan menyajikan satu episod terjah di kebun durian. Hari ini Pak Ngah nak kongsikan sekali lagi. Dulu selama beberapa tahun dulu Pak Ngah ada tunjukkan tentang tanam durian dan juga tebas kebun durian. Baik, hari ini Pak Ngah nak kongsikan sikit lah dengan keadaan kebun durian yang dah semakin menyemak sebab dah lama tak buat maintenance. Hari ini Pak Ngah nak buat sedikit bingkisan lah melalui gambar je lah. Apa-apa pun, jom ikuti video Pak Ngah. Kita santai-santai layan apa yang terjadi kat kebun durian Pak Ngah ni. Jom. 2 bulan sudah pokok durian yang ini dia dah mengeluarkan hasil dan dah ada makan dan juga jual lah. Tapi alhamdulillah kali ini pokok ni masih berbunga lagi ni. Dia berbunga balik. 3 pokok yang Pak Ngah tunjuk ni, 1, 2, 3 ni dia dah berbunga balik dan pokok ni pun dah ada bunga. Sebelum ni tak ada. Dia selang 2 tahun. Yang ni memang tiap-tiap musim ada pokok 3 ni. Yang Pak Ngah nak kongsikan adalah pokok yang tu. Yang tu buahnya sedap. Baru kali ni dah 2 tahun dia tak berbuah. Kali ni dia berbuah. Sama juga dengan pokok yang ni. Tapi itulah, kebun pun dah jadi banat ni. Tak apalah, Pak Ngah kongsikan je ke. Ni pokok yang Pak Ngah dah tanam lebih kurang dalam nak masuk 2 tahun dah ni. 2 tahun, 3 tahun. Tapi pokok semai biji lah, bukan pokok kahwin. Ini kategori tanam tinggal. Kebun yang semak ni kena hati-hati. Ni dia dah peringkat awal sikit lah. Dia patutnya ni dah masuk 4 tahun dah ni. Semuanya sebab Pak Ngah tak bersihkan dia, dia jadi macam tu. Lepas tu ada lagi satu pokok. Ni. Pokok ni dia sedap tapi dia buah ni jatuh dalam paya. Ni lagi satu anak yang Pak Ngah tanam. Tapi dia dah raih dah. Ni dah naik pokok segar. Nanti Pak Ngah nak buang dia punya ni. Ambil kongsikan cari buah durian. Di belakang ni kebun getah yang dah ditinggal selama tempoh 6 bulan. Tori start kerja tempat baru, tinggal lah 6 bulan. Ini pun sama, pokok getah. Nanti insyaAllah kalau ada masa nak potong balik. Ini adalah antara perkongsian ataupun apa yang Pak Ngah nak kongsikan dalam episod kali ni. Cuma pergi tengok balik pokok durian yang Pak Ngah tanam sekitar 2 tahun yang dulu. Apa-apa pun Pak Ngah bersyukur kerana pokok masih lagi sihat. Yang menjadi kerisauan adalah pokok-pokok ni bila dia dah sampai satu tahap, kera dia suka panjat, dia suka kepak. Jadi itu adalah antara risikonya. Walau apa pun, Pak Ngah akhiri video ini dengan hashtag Pak Ngah asal rajin insya-Allah jadi. Apa-apa pun kita kena usaha. Cita-cita di hadapan, sejarah di belakang. Kita cuba untuk mencapai cita-cita kita, impian kita.